Hai semua, pernah tak anda terfikir macam mana agaknya saintis nak kira benda yang langsung tak nampak di mata kasar? Hari ini kita akan selami satu konsep yang paling penting dalam kimia, konsep mol. Percayalah, ia bukan sekadar nombor biasa, tapi ia adalah kunci yang membuka pintu ke seluruh dunia atom. Cuba bayangkan cabaran ni sekejap. Anda seorang ahli kimia. Anda perlu tahu dengan tepat berapa banyak atom yang anda gunakan dalam satu tindak balas. Masalahnya, atom ni terlampau kecil. Mustahil nak nampak apatah lagi nak kira satu-satu. Ia ibarat kita cuba nak kira setiap butir pasir yang ada di pantai. Jadi, macam mana saintis selesaikan masalah ni? Nah, inilah penyelesaian bijak mereka. Mereka cipta satu unit kiraan khas. Sama macam kita guna pasang untuk dua benda atau dozen untuk 12 biji telur. Dalam dunia kimia, kita guna mol. Tapi, satu mol ni bukan nombor biasa. Ia satu nombor yang sangat besar. 6.02 diikuti oleh 21 lagi nombor sifar. Memang satu nombor yang susah nak kita bayangkan. Baiklah, jom kita pecahkan konsep ni satu persatu supaya senang faham. Mula-mula, kita akan tengok hubungan antara mol dengan bilangan zarah. Lepas tu, kita kaitkan pula dengan jisim, kemudian dengan isi padu gas dan akhir sekali, kita akan gabungkan semua sekali. Dah sedia? Jom! Okey, bahagian pertama, mol dan bilangan zarah. Di sinilah terletaknya asas semua benda. Inilah jambatan yang menghubungkan dunia yang kita boleh nampak dan sentuh dengan dunia atom yang sangat halus tu. Ingat tak nombor gergasi tadi tu? Ia ada nama yang istimewa, pemalar Avogadro. Anggap je ia macam satu peraturan tetap dalam alam semesta ni. Tak kisahlah apa pembahannya, emas ke, air ke, gas oksigen ke, satu mol daripadanya sentiasa ada bilangan zarah yang sama, iaitu 6.02 darab 10 kuasa 23. Nak tahu satu cara paling senang nak ingat formula ni? Tengok segitiga ni. Ia macam cheat code untuk ahli kimia. Katakanlah anda nak cari bilangan zarah. Tutup je bahagian tu dengan jari. Apa yang tinggal? Bilangan mol darab pemalar Avogadro. Berguna sangat kan? Okey, cukuplah dengan teori. Jom kita cuba guna alat baru kita ni. Katakan kita ada sifar perpuluhan 1 mol besi. Agak-agak berapa banyak atom besi yang sebenarnya ada dalam sampel kecil tu? Guna je segitiga formula kita tadi. Langkah pertama, kita dah tahu formula yang nak digunakan. Lepas tu, kita cuma masukkan nilai yang kita ada. 0.1 mol darab dengan pemalar Avogadro. Jawapannya, 6.02 darab 10 kuasa 22 atom ferrum. Nampak tak? Kita baru saja berjaya mengira atom. Sekarang, jom ke bahagian kedua. Tahu bilangan zarah tu memang hebat, tapi realitinya, dekat makmal, kita tak ada mesin kira mol. Yang kita ada ialah alat penimbang. Jadi persoalannya, macam mana kita nak kaitkan mol dengan sesuatu yang kita boleh timbang, iaitu jisim? Jawapannya ada pada jisim molar. Ringkasnya, ia adalah berat dalam unit gram untuk setiap satu mol bahan. Dan yang paling best sekali, anda tak perlu hafal pun nombor ni. Nilainya sama je dengan jisim atom relatif yang ada dalam jadual berkala. Contohnya, kuprum. Jisim atomnya 64. Jadi, jisim molarnya ialah 64 gram bagi setiap mol. Mudah kan? Dan teka apa? Sudah tentulah kita ada satu lagi segitiga formula untuk bantu kita. Alat ni menghubungkan jisim, bilangan mol dan jisim molar dengan sangat kemas. Ini alat kedua dalam toolkit kimia kita. Jom kita cuba satu lagi soalan. Kalau saya bagi anda 0.4 mol serbuk ferrum, berapa agaknya berat serbuk tu dalam gram? Maklumat tambahan diberi. Jisim atom relatif untuk ferrum ialah 56. Okey, sekali lagi, kita guna segitiga formula kita. Nak cari jisim, kita darabkan bilangan mol dengan jisim molar. Jadi, kita masukkan nilai kita. 0.4 mol darab 56 gram per mol. Dan kita akan dapat jawapannya 22.4 gram. Hebat kan? Kita baru je tukarkan unit mol yang abstrak kepada gram yang kita boleh sukat dan timbang di makmal.
Okey, kita dah hubungkan mol dengan bilangan zarah dan juga jisim pepejal. Tapi macam mana pula dengan gas? Gas ni kan meruap, tak boleh nak timbang senang-senang. Di sinilah hubungan ketiga dan terakhir kita muncul antara mol dan isi padu gas. Untuk gas, ada satu perkara penting yang anda kena tahu. Isi padu molar untuk gas ni bergantung pada keadaan sekeliling. Kalau pada suhu dan tekanan piawai atau STP, 1 mol apa-apa gas pun akan mengambil ruang sebanyak 22.4 desimeter padu. Tapi kalau pada keadaan bilik biasa, ia akan jadi lebih besar sikit, iaitu 24 desimeter padu. Dan untuk melengkapkan koleksi toolkit kita, ini dia segitiga formula yang terakhir, saya janji. Sama macam yang sebelum-sebelum ni, ia bantu kita buat penukaran antara isi padu gas dengan bilangan mol dengan sangat mudah. Jom kita terus guna pengetahuan baru ni. Berapakah isi padu yang akan diisi oleh 0.6 mol gas klorin? Perhatikan kata kuncinya di sini, pada STP. Kita guna formula kita sekali lagi. Isi padu gas sama dengan bilangan mol darab isi padu molar. Oleh sebab soalan tu sebut STP, kita kena guna nilai 22.4. Jadi, kita darabkan 0.6 mol dengan 22.4. Dan kita akan dapat jawapan 13.44 desimeter padu. Tengok tu, semudah itu je kan kita mengukur gas hanya dengan menggunakan konsep mol. Baiklah, kita dah pun lihat 3 aspek utama konsep mol ni. Sekarang tiba masanya untuk kita cantumkan semua kepingan-kepingan puzzle ni dan lihat gambaran yang lebih besar dan kenapa konsep ni sangat-sangat berkuasa dalam kimia. Jadi, inilah dia gambaran penuhnya. Cuba bayangkan mol ni macam satu hub pusat atau penterjemah universal dalam dunia kimia. Ia adalah jambatan yang menghubungkan bilangan zarah yang tak nampak kepada jisim yang kita boleh timbang dan juga kepada isi padu gas yang kita boleh sukat. Dengan mol, kita boleh bergerak antara 3 dunia ini dengan sangat lancar. Pada dasarnya, inilah kesimpulan paling penting. Konsep mol ni bukan sekadar nombor atau definisi dalam buku teks yang kita kena hafal. Ia adalah satu toolkit yang sangat praktikal yang digunakan oleh ahli kimia setiap hari untuk mengukur sesuatu yang mustahil untuk diukur secara terus. Jadi, sebagai penutup, cuba fikirkan tentang ni. Kalau mol ini ibarat kunci utama dalam kimia, ia boleh membuka pintu kepada pemahaman tentang tindak balas, penciptaan ubat-ubatan baru, analisis bahan dan macam-macam lagi. Persoalannya sekarang, dengan kunci yang anda dah ada ni, pintu mana pula yang anda nak buka? Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama.